lagi, jadi doktor saya marah. Tak boleh. Sebab veneer tu dia akan hakiskan gigi tau, rosak gigi nanti. Hari ni korang buka yang mana yang dah balik kampung? Yang mana yang dah balik kampung korang? Hai, Assalamualaikum. Okey korang, 3 minit lah, 3 minit pula, 30 minit lagi ya. 30 minit lagi untuk saya live sebab kita nak terus hantar ni. Kita pack sekarang ya. Pack sekarang dan terus hantar korang. Jadi korang jangan risau. On the way ke kampung. Okay, berhati-hati ya semua di jalan raya. Saya tak balik kampung, saya kat KL je. Hari raya pertama, hari raya kedua saya kat KL. Hari raya ketiga, rahsia. Hari raya ketiga, rahsia. Okay guys, wow, 20 orang yang masukkan DNA salmon ke dalam beg kuning. Korang RM35 sahaja korang. 20 orang ni boleh clearkan. 20 orang ni boleh clearkan DNA salmon tu korang. RM35 je korang tak payah fikir apa-apa dah. Tak payah fikir apa-apa dah. 20 orang ni. Pakai beg nombor 1 dan beg nombor 2, okey? DNA salmon dan juga vitamin C korang. DNA salmon dan juga vitamin C. Korang boleh jadi cerah, jeragat hilang. Lepas tu garis-garis halus kat muka, anti penuaan korang. Anti penuaan. Okay guys, ya Allah. Okey, kejap saya naikkan balik ya. Saya naikkan balik yang dah habis tu. Okey. Tak balik raya ke? Raya KL saja awak. Bosan. Sarah biasa di pagi raya makan apa? Untuk scars yang mana? Okey, untuk scars you pakai kita punya set cerah. Set cerah. Sekejap ya. Sekarang saya tengah buat ni set cerah kita beg nombor. Sekejap. Saya tengok sekejap. Set cerah kita dapat 2 item ya. Beg nombor 10. Beg nombor 10 dapat 2 item. Okey, sekarang kita ada promo sabun mandi dan juga scrub badan kita. Okey. Muka dah cerah, badan pun nak cerah juga. Kita punya best seller color pink ya. Best seller kita color pink
Glow Aura. Dia akan bagi korang glow. Okey, dan juga mencerahkan kulit. Untuk kulit sensitif, kulit kering dan juga yang ada eczema. Yang ada eczema boleh pakai sabun kita. Sekarang tengah masak rendang. Okey. Saya semalam semua dah masak dah, semua dah settle. Roti jala, rendang, lemang, laksa. Semalam seharian daripada pagi sampai malam. Sebab ingat hari ni nak raya, tahu tak? Sebab ingat hari ni raya, rupanya tidak. Tapi tak apalah. Jadi hari ni boleh rehat lah. Saya pun tak sihat, hari ni boleh rehat. Dah ada dah rendang ayam, lemang, laksa, roti jala, semua dah ada. Tunggu nak makan je. Okey korang, sekarang tengah promo ya. Sekarang tengah promo. Siapa yang nak beli tudung, okey, yang hijab plain ya, yang plain bidang 50, sangat-sangat labuh. Okey, ada 20 minit lagi untuk kita packing. Sambil korang order, kita terus packing dan saya tak sihat batuk. Packing dan terus pukul 4 Sarah akan hantar ke kurier. Siapa nak tengok Maha series? Okey. Terima kasih yang beli Nordic Hair Oil. Okey, sekejap korang. Sunscreen kita tak tengok. Sunscreen kita tinggal lagi satu korang. Ini last call. Last call sunscreen SPF 300 guys. SPF 300. Barang I dah sampai. Alhamdulillah. Bagus kalau barang dah sampai. I lega. Jadi boleh pakai sebelum hari raya. Happy saya. Selamat petang. Kurang sunscreen last call. Dan order set 10 Okay, cleansing balm. Cleansing balm ni buy one free one, okay? Buy one free facial wash. Yang ini makeup remover. Buy one free facial wash. Bag 1 dan 2 untuk jenis kulit normal, combination, berminyak, kulit kering boleh, kulit sensitif, kulit damage tak boleh, okay? Siapa yang kulit muka dia mengelupas, kemerah-merahan tak boleh, okay? Okay, facial wash kita ya korang ya. Korang boleh beli 2-3 facial wash terus sebab facial wash kita RM35 saja. Body scrub and body wash. Okay, sekarang tengah promo body scrub and body wash. Ini body scrub and body wash korang. Sekarang ini korang dapat satu body wash yang bersaiz 500ml dan juga body scrub. Body scrub boleh pakai hari-hari, sehari sekali. Dia akan terus jadi cerah. Tangan you, badan you, celah-celah, belakang leher, semua jadi cerah. Pakai body scrub. Okay, scrub. Buangkan dia punya, tak payah guna air. Buangkan dia punya buangkan dia punya daki-daki tu. Lepas tu pakai sabun mandi. And then lepas pakai sabun mandi terus bilas dengan air. Kulit korang jadi lembut.